Juara keseluruhan musim lalu Faris Putra Muhammad Fadil di tempat yang kedua dan Muhammad Arfan Ashraf di kedudukan yang ketiga. Arfan Ashraf Muhammad Mazlan selamat di tempat yang ketiga untuk musim ini. Faris Putra yang pada musim lalu di Litar ini dia menang, tetapi kali ini terpaksa akur untuk berada di tempat yang kedua. Dan tentunya kejayaan yang cukup manis pada pasukan Petronas Sprinter Yamaha Tertiwa Racing melihat ketiga-tiga pelumbanya berada di pentas utama. Dato' Daniel Iskandar Abdul Rahman Setiausaha Agung Persatuan Bola Sabit Merah Malaysia yang menyempurnakan upacara penyampaian hadiah ini kepada para pemenang. Muhammad Arfan Ashraf, itu juga dengan Faris Putra Muhammad Fadil dan Ryan Kardani Muhammad Sanusi. Dia terlepas kedudukan podium pada edisi yang lalu, tetapi kali ini dia muncul selaku juara. Pengurus Kumpulan Perhubungan Komunikasi Strategi Wilayah Tengah dan Utara Petronas untuk menyampaikan hadiah. Ida Zuliawati binti Zulkifli, Pengurus Kumpulan Perhubungan dan Komunikasi Strategi Wilayah Tengah dan Utara Petronas, menggunakan hadiah kepada pemenang pasukan Team Award Petronas Sprinter Yamaha Tertiwa Racing yang begitu cemerlang untuk kategori Bira KBS dengan penguasaan ketiga-tiga pelumba mereka amankan saingan di kedudukan 1, 2 dan juga 3. Kejayaan untuk Petronas Sprinter Yamaha Tertiwa Racing menerusi Ryan Kardani, Muhammad Sanusi, Faris Putra, Muhammad Fadil